Sifat cemburu itu jahat ya kawan-kawan. Kerana cinta akan ku gadaikan segalanya. Namun mungkin kerana satu kesilapan sahaja yang menjadi galang gantinya. Ikuti kisah ini. Assalamualaikum. Terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Polis mengesahkan penemuan mayat seorang wanita tempatan di sebuah rumah di Taman Damai di Batu Pahat dipercayai dibunuh oleh teman lelakinya selepas gagal dihubungi ahli keluarga selama 3 hari. Pada petang Khamis 29 Januari 2026, di kawasan perumahan Taman Damai 2 Batu Pahat kelihatan seperti biasa apabila sebuah kenderaan pelbagai guna MPV yang sering digunakan seorang wanita tempatan dilihat memasuki kawasan perumahan itu sekitar jam 4 petang. Seorang penduduk lelaki berusia lingkungan 60-an memaklumkan dia sempat melihat MPV berkenaan melalui pondok pengawal, namun tidak dapat mengenal pasti individu yang memandunya kerana cermin kenderaan terbabit sangat gelap dan tidak nampak keadaan di dalam. Penduduk di taman perumahan itu lazimnya tidak membuka tingkap ketika melalui laluan masuk kerana sistem keselamatan menggunakan kad akses automatik membolehkan mereka keluar masuk tanpa perlu berinteraksi dengan pengawal keselamatan. Lelaki terbabit mengakui langsung tidak menaruh sebarang syak wasangka terhadap kenderaan berkenaan sehinggalah keesokan paginya apabila beberapa kenderaan polis mula memenuhi lorong kediaman dan mencetuskan tanda tanya dalam kalangan penduduk setempat. Ketika polis mula menjalankan operasi di kawasan rumah teres 2 tingkat itu pada awal pagi 30 Januari 2026, ramai jiran tertanya-tanya mengenai punca kehadiran anggota polis dalam jumlah yang ramai. Penduduk yang tinggal berhampiran berkata mereka hanya mengetahui berlakunya kes pembunuhan selepas dimaklumkan sendiri oleh pihak polis yang berada di lokasi kejadian. Kehadiran pasukan polis bersama anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia pada sekitar tengah malam itu menarik perhatian ramai kerana operasi dijalankan secara berhati-hati sebelum pintu rumah terbabit dipecahkan selepas didapati berkunci dari dalam. Pekerja pasaraya itu dipercayai dibunuh teman lelakinya dengan muka ditekap menggunakan bantal. Mangsa dikenal pasti sebagai seorang wanita tempatan, Lee Bin Lan berusia 41 tahun yang bekerja di sebuah pasaraya di Batu Pahat dan dilaporkan tidak pulang ke rumah sejak beberapa hari sebelum mayatnya ditemukan di dalam rumah berkenaan. Difahamkan kehilangan wanita terbabit mula disedari ahli keluarga apabila mangsa gagal dihubungi berulang kali menerusi panggilan telefon dan aplikasi pesanan, sedangkan dia kebiasaannya akan memaklumkan keberadaannya kepada keluarga terdekat. Abang mangsa kemudiannya membuat laporan polis selepas menjejaki adiknya menemui jalan buntu. Selain mendakwa wanita terbabit sudah tidak muncul di tempat kerja serta gagal dihubungi dalam tempoh yang agak lama. Laporan kehilangan itu akhirnya membawa kepada serbuan polis ke sebuah rumah sewa di Taman Damai 2 yang dipercayai didiami mangsa bersama teman lelakinya sejak sekian lama. Menurut sumber siasatan awal, polis bersama ahli keluarga mangsa dan pemilik rumah sewa berkenaan tiba di lokasi sekitar jam 12.30 malam sebelum mendapati pintu rumah berkenaan rapat dari bahagian dalam. Anggota bomba kemudiannya dipanggil bagi membantu membuka pintu rumah kerana polis bimbang berlaku sesuatu yang buruk di dalam kediaman berkenaan memandangkan tiada sebarang tindak balas diterima daripada penghuni rumah. Sebaik pintu berjaya dipecahkan, anggota polis memasuki rumah sebelum menemui mangsa dan seorang lelaki terbaring di dalam sebuah bilik dalam keadaan mencurigakan. Mangsa ditemukan tidak sedarkan diri manakala teman lelakinya berada bersebelah dengan kesan kecederaan serius pada leher serta pergelangan tangan kiri dipercayai akibat tindakan mencederakan diri sendiri. Polis percaya wanita terbabit dibunuh pada pagi Selasa 27 Januari 2026 sebelum mayatnya hanya ditemui beberapa hari kemudian. Suspek yang merupakan lelaki tempatan dikenali Che Siong berusia 44 tahun dipercayai masih berada di sisi mayat mangsa sepanjang tempoh tersebut sebelum akhirnya ditemui polis dalam keadaan lemah dan berlumuran darah. Pihak berkuasa tidak menolak kemungkinan lelaki terbabit cuba mengakhiri hidupnya berdasarkan kecederaan kelar yang ditemui pada bahagian leher dan tangannya selepas membawa mayat mangsa ke rumah sewa terbabit selepas melakukan jenayah itu. Hasil bedah siasat yang dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail mendapati punca kematian mangsa disebabkan manual strangulation and smothering, iaitu dicekik serta saluran pernafasan ditutup sehingga menyebabkan mangsa lemas. Penemuan itu menguatkan teori bahawa mangsa dipercayai dibunuh dengan cara muka ditekap menggunakan bantal. Dalam masa sama, suspek yang kritikal akibat kecederaan pada badan terus menerima rawatan rapi di hospital di bawah kawalan polis sebelum dibawa menjalani proses reman bagi membantu siasatan kes bunuh tersebut.
Lelaki yang mengelar leher dan pergelangan tangannya sendiri selepas disyaki membunuh teman wanitanya di sebuah rumah sewa di Taman Damai 2 Batu Pahat Johor Selasa lalu kini dalam keadaan sedar. Penganggur berusia 44 tahun yang juga suspek utama itu masih dirawat di Hospital Sultanah Nora Ismail HSNI dan memerlukan pemantauan rapi walaupun stabil. Mahkamah Majestik Batu Pahat kemudiannya membenarkan permohonan reman 7 hari terhadap lelaki terbabit bagi membolehkan polis menjalankan siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Prosedur reman dilakukan di hospital berikutan keadaan kesihatan suspek yang masih lemah dan memerlukan pemantauan doktor selepas kehilangan banyak darah akibat kecederaan dialaminya. Majestik Nur Asidair Rahman mengeluarkan perintah reman tersebut selepas meneliti permohonan pihak polis dan laporan awal berhubung keadaan suspek. Siasatan lanjut polis mendapati suspek merupakan seorang penganggur dan dipercayai mempunyai hubungan rapat dengan mangsa sejak beberapa tahun lalu selepas wanita itu kematian suami. Hubungan pasangan itu bagaimanapun dipercayai mula bergolak sejak kebelakangan ini apabila timbul rasa cemburu melampau daripada pihak suspek terhadap mangsa. Ketua Polis Daerah Batu Pahat kemudian mendedahkan bahawa suspek dipercayai bertindak membunuh teman wanitanya kerana mengesyaki wanita tersebut mempunyai hubungan dengan lelaki lain. Perasaan cemburu itu dipercayai menjadi punca utama tercetusnya pertengkaran antara mereka sebelum berakhir dengan pembunuhan tragis ini. Beberapa hari selepas reman pertama tamat, Mahkamah Majestik Batu Pahat sekali lagi membenarkan lanjutan reman terhadap suspek selama 6 hari bagi membantu polis melengkapkan siasatan. Suspek dibawa ke mahkamah dalam keadaan leher masih berbalut dan kelihatan lemah ketika tiba di pekarangan kompleks mahkamah sekitar jam 8.30 malam dengan diiringi anggota polis. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Yomping hari ini atas kesalahan membunuh kekasihnya di sebuah rumah di Taman Damai Batu Pahat Johor hujung bulan lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Lim Chi Siong, 44 tahun, memandangkan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Beberapa minggu kemudian, suspek akhirnya dihadapkan ke Mahkamah Majestik Yomping atas pertuduhan membunuh teman wanitanya berusia 41 tahun itu. Tertuduh dikenali sebagai Lim Che Siong hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Majestik Arun Novadas. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi dan memerlukan proses perbicaraan lanjut di Mahkamah lebih tinggi. Prosiding berjalan dalam suasana tenang dengan tertuduh dilihat memakai pakaian lokap sambil dikawal ketat anggota polis sepanjang berada di dalam mahkamah. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara minimum 30 tahun dan maksimum 40 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Firdaus Roslan manakala tertuduh dilaporkan tidak diwakili peguam ketika prosiding berlangsung. Kerana sebuah kecurangan, kisah cinta yang dibina beberapa tahun akhirnya terkubur jua. Baik lelaki maupun perempuan, sebelum nak menduakan, ingatlah ada yang tidak kisah ke tali gantung jika dicurangi. Sekian, terima kasih.